saudara Syekh Ahmad Fathy kita, dan juga saudara Suhaib Rosli. Okey, baik. Okey, untuk Syekh Ahmad Fathy ya. Okey, baik. Saya baca sikit. Okey, Syekh Ahmad Fathy sebenarnya dilahirkan di KL lah. Tapi sekarang menetap di Sungai Petani. Dan juga sebenarnya Tuan Syed Ahmad Fathy kita berlatar belakangkan marine engineering from Russia. Okey, macam saya abang tadi kan, banyak orang engineering sebenarnya dalam kumpulan. Dan juga jangan rasa terasing kalau kita bukan dalam bidang sastra tapi nak belajar dalam buku-buku dan sebagainya lah. Dan juga dia sebenarnya ada advanced diploma in ship operation and management in 2017 from Institute of Chartered Shipbrokers in UK, dan juga baru saja siapkan master di USM. Okey, berkenaan dengan Southeast Asia history, dan juga ada pelbagai buku kat atas tu boleh tengok nama Syekh Ahmad Fathy tu. Syekh Ahmad Fathy tu akan terhadap. Okey. Alhamdulillah tak mau tak mau cerita pasal dia dah noh. Okey, tak mau. Nanti boleh tengok biodata kat buku di belakang tu. Banyak belakang tu. Okey. Lepas tu saya akan cerita dengan kita punya Suhaib Rosli lah. Saudara Suhaib Rosli sebenarnya Suhaib Zahir. Suhaib Zahir. Okey, daripada Perlis lah buat masa ni lah. Dan juga sebenarnya beliau menambahkan ijazah sarjana muda pengajian Islam Universiti Sultan Hasanuddin Abidin di Terengganu. Okey, dan juga memperolehi sarjana sastra pengajian Islam dan bidang pemikiran Islam dari USM. Jadi dulu penelitian ada master lah daripada USM, kan? Dan juga sekarang ni banyak bergiat dalam institut pendidikan lah di Perlis. Cut short, dan sekarang beliau pensyarah di Institut Pengajian Tinggi Islam Perlis, IPTIP. Okey, jadi tenaga pengajar dan juga tenaga pengajar lah, pendidik dan sebagainya. Jadi kita akan menceritakan lebih mendalam berkenaan dengan slot kita. Jemput mai ke depan. Terima kasih Encik Widah sebab jujur. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya saya moderator je dalam slot ni. Sebab tu buku ni, buku Ustaz Suhaib. Ui, bawa kitab ni nak syarah lah. Okay, Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Pertamanya saya mengucapkan terima kasih lah pada Presiden Kompura, walaupun belum daftar dengan ROS kan. Kira organisasi haram ni kan. Organisasi organik lah kita kata kan. Organik lah, belum berdaftar dengan KDN lagi ya. Jadi terima kasihlah diucapkan kepada semua. Oh, sebenarnya kita ada soundtrack official soundtrack. Okey, tak apa. Terima kasihlah diucapkan kepada semua para pembaca buku yang datang daripada jauh dan dekat lah. Yang paling jauh mungkin penerbit USM lah, daripada Bertam. Yang paling jauh daripada Ipoh lah. Ipoh lah. Seri Iskandar daripada Perlis. Jadi selamat datang lah diucapkan kepada semua lah ke negeri Pulau Pinang ni. Dan lepas ni boleh lah jalan-jalan pergi cari kedai-kedai viral. Jadi insyaAllah saya akan memoderatorkan slot pada pagi ni. Jadi buku yang akan dibincangkan adalah Sempadan Ilmu yang Terkurung lah. Penulisnya adalah ni yang handsome, ada sampin semua ni. Sebab tu dia pakai sampin semua, sebab dia penulis lah. Saya ni moderator kan. Jadi insyaAllah kita akan bincangkan buku Sempadan Ilmu yang Terkurung ni lah. Jadi sedikitlah pengenalan tentang diri saya lah, sebab tadi tak sempat kan kenalan tadi Saya ni memang orang utara lah. Lahir di Hospital Besar Kuala Lumpur lah. Tapi kahwin dengan orang Sungai Petani. Duduk kat Sungai Petani lah.
Jadi adalah sikit darah-darah Kedah tu kan. Anak semua IC 12 lah. Jadi yang jadi cashier tu anak saya tu. Tu. Ada seorang lagi cashier lari pergi mana. 2 orang lah. Jadi belilah dia punya barang pun dijual kesian dia. Okey. Jadi saya orang Kedah lah kira kan. Dah pindah sini jadi orang Kedah lah. Boleh lah. Kembali orang Kedah. Jadi kalau dalam buku ni mungkin saya ada menulis sikit-sikit lah kan, buku kan. Apa-apa yang saya rasa menarik saya tulis lah. Dari segi saya sebenarnya lagi suka membaca sebenarnya daripada menulis kan. Membaca ni bagi saya lagi membuatkan kita explore banyak ah. Kita explore banyak. Jadi kalau buku-buku saya mungkin buku-buku awal saya lah, buku-buku yang ni dah banyak kan. Tapi buku-buku awal yang bagi saya minat membaca, saya sebenarnya membaca agak lambat lah. Biasanya orang macam Syafiq tadi kan, Syafiq Abbas tadi, dia daripada kecil mak ayah dia suruh baca apa semua, dia dah baca buku sastrawan daripada kecil. Saya waktu kecil saya pun tak tahu saya buat apa. Jadi membaca yang serius ni dah habis belajar lah, postgrad kan. Antara buku, saya ingat buku yang pertama yang saya best baca, tulisan Thomas Friedman lah, The World is Flat. Buku famous ke? Rasa dah terjemahan Melayu lah. Ada terjemahan Melayu. Buku tu menarik sebab waktu saya buat summer study dekat UTM, ada satu kelas ni nama dia Research Methodology. Lecturer tu mengajar, tapi ada satu hari tu langsung dia tak sentuh pasal research methodology tu. Dia cerita pasal buku yang dia baca tu je, buku Thomas Friedman tu lah. Sampai saya rasa, oi menarik buku ni kan. Memang tak nak belajar nak buku ni. Jadi saya pun pergi beli buku tu, memang buku tu best lah. Jadi itu lepas baca buku tu baru macam saya rasa, oh sebenarnya ada dunia buku yang luas lah. Lepas tu baru saya boleh membaca lah. Lepas tu jumpa banyak lagi karya-karya yang saya rasa menarik lah. Dan kalau nak cerita nanti tak masuk pula kita punya forum ni, kesian nak jadi tugu kat sini kan. Jadi untuk memulakan kita punya soal bual bicara ni lah kan. Jadi sesi ni sebenarnya santai lah. Tak semestinya saya yang tanya soalan. Kalau ada audiens ada soalan, tiba-tiba rasa dia ni cakap tak betul ni kan, boleh terus bangun dan bangkang terus lah. Jadi tadi saudara, boleh saya panggil saudara ya? Ke kena panggil ustaz? Saudara Suhaib kita ada dengar sedikit tadi lah berkenaan dengan latar belakang saudara Suhaib tadi, dah terangkan. Tapi mungkin dari segi penulisan lah, kita nak tahu mungkin lebih lanjut sikit kan. Sebab kita punya sesi ni santai, kita pun nak explore lah benda-benda penulisan, dan kita akan explore penulisan banyak lagi dengan Cikgu Ida petang ni. Jadi apa, sebab dalam penulisan ni dia kadang-kadang dia ada banyak tradisi lah kan. Kalau macam tadi apa, siapa saya Husin tadi kan, daripada tradisi Atasian kan. Lepas tu mungkin ada tradisi Haraki, Salafi kan. Mungkin ada Wahabi, ada Percik. Jadi mungkin dia ada tradisi penulisan, tradisi pemikiran. Jadi saudara Suhaib sendiri rasa dari segi penulisan tu saudara daripada tradisi mana? Dari ada susu galur tu lah, sebagai pengenalan kita lah. Okay, baik, insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi terima kasih kepada Syed Fatih. Sebenarnya saya kena scam ni sebenarnya. Asal dia ajak jemput tu diskusi, tiba-tiba jadi moderator tu guys. Saya pun tanya soalan juga. Yang tu pertama kena scam. Yang keduanya berkaitan dengan banyak juga kena scam. Dia kata pakai samping. Dah tema orang raya kan. Kita pun pakai lah samping dengan songkok. Memang sini dia tak pakai. 2 kali lah kena scam. Banyak lagi sebenarnya. Okey, jadi di antara yang duk kena scam-scam yang ada ni, termasuklah maka terhasillah ke buku ni. Buku ni adalah daripada ke sembang-sembang saya, kita dalam lapangan apa semua, dan akhirnya bila terjumpa ataupun duk follow ke saudara Syed Fatih ni walaupun dalam keadaan di sekolah menengah tu dia sebagai senior, tapi sebab jarak tu kata beza. Jadi macam biasalah, junior kenal sini kadang-kadang tak tahu kenal kita kita. Jadi kita follow jauh-jauh kan. Lepas tu tambah-tambah dia
pencapaian dia akademik kemahan. Habis SPM dia fly terus. Kita ni duduk main dalam negara ya. Jadi beza lah kan. Jadi kita masih lagi ikut sampai dah ke dalam keadaan penerbitan apa semua. Dan saya sampai kepada peringkat untuk macam ada kelainan sikit daripada ke buku-buku yang ada pada bacaan yang saya sebelum ini. Pertamanya kita dalam buku kita dilatih, mungkin juga suka saya dalam keadaan tu suka yang terhad. Jadi maksudnya kena belajar dalam keadaan disiplin tertentu, kena adanya keterdudukan, kena adanya sedikit kata pengesahan dan sebagainya, betul lah kan. Tapi bila baca buku Syed Fatih, dia dengar ceramah pun dia tulis, tak sampai satu muka surat. Macam tu pun boleh juga kan. Contohnya berkaitan dengan istima'ah kan. Buku dia dengar ceramah dekat sekolah, tapi waktu tu tengok bacaan pun macam bacaan dia tengah tidur separuh sebab ikut ceramah tu 1 jam 2 jam kan. Tapi dapat setengah muka surat. Isi-isi pun boleh juga kan simpan sebagai satu bentuk peninggalan komunikasi di antara interaksi antara masa lalu dengan masa depan. Jadi berbalik kepada persoalan yang Syed Fatih kan. Jadi saya pun nak tanya juga sebenarnya. Pak saya dia ajak diskusi. Jadi saya pun ada juga beberapa perkara yang kata saya tertarik peluang. Okey, berkaitan dengan daripada sesuatu jalur mana lah daripada sudut saya sendiri, saya lebih memilih kepada bentuk interaktif lah di antara kepelbagaian aliran yang ada. Sebab apa? Bila kita tengok kepada pengkhususan kepada mana-mana susu jalur aliran, semuanya berbasiskan kepada kepercayaan ataupun keyakinan tertentu. Dan tak kira macam sebagai contohnya kata saudara tadi sebut kata dengan daripada mana Haraki ke ataupun Salafi ke ataupun lagi apa. Tapi kalau sebut berkaitan dengan nanti akan ada satu lagi perkara-perkara contohnya Atasian ke ataupun berkaitan dengan apa lagi Asy'ariyah ke apa semua. Tapi bila sebut kita berkaitan dengan kata aliran yang ada, tapi saya lebih memilih kepada bentuk bagaimana interaksi kepada kepelbagaian itu boleh dibentuk. Kan, saya lebih cenderung kepada bagaimana perbincangan itu ikut susu jalur daripada falsafah keilmuan dengan adab. Tapi bila sebut sini, siapa yang duk baca buku Al-Athar akan memang terkena dah dengan konsep ni. Sebagai contohnya berkaitan dengan konsep Islamisasi ilmu, berkaitan dengan ta'adib kan. Itu adalah berkaitan dengan perkara yang dibincangkan. Dan perkara ini bila sebut berkaitan dengan Syed Naqi Al-Atas di antara buku yang ada lah kan. Dan sebenarnya bila sebut kita dengan ini, saya bukanlah kata pengikut tegar kepada Syed Naqi Al-Atas, cuma tertarik kepada perbincangan yang dibawa oleh beliau sendiri. Yang mana tahun ni adalah tahun kita duka cita negara kehilangan seorang tokoh. Dan bila kata kehilangan, barulah dunia mula pakat nak cari, kenal apa semua. Saya sebenarnya waktu dulu, saya mula dengan nama Naqi Al-Atas ni adalah pada bentuk dalam bacaan sejarah. Kan, antara sejarah contohnya sekolah kita sendiri pun dalam kata silibus sekolah kita akan sebut antara bagaimana Islam datang ke negara kita adalah nama dipetik adalah daripada Naqi Al-Atas kan. Dan saya tertanya, sedangkan orang ni masih ada, tapi kenapa tidak mengangkat ketokohan itu pada perbincangan-perbincangan yang lebih merakyatkan dan lebih pada bentuk wacana-wacana tertentu kan. Dan kemudiannya bila kita dengan seling daripada kita bentuk kita dengan perbincangan falsafah dan sebagainya, sebab tadi sebut kita dengan aliran dan saya mula didedahkan dengan kata konsep ini, falsafah ilmu ini bila didedahkan di pangkat IPT adalah dengan seorang lagi tokoh iaitu Syed Nursi kan, ataupun dikenali sebagai Bani al-Zaman Syed Nursi. Dan itu juga sebagai satu kata jalur yang kata saya tertarik dengan bagaimana pemikiran dan juga cara Syed Nursi ini membincangkan tentang keilmuan. Sebenarnya saya pun taklah kata minat begitu kepada Syed Nursi kan. Bila Syed Nursi ini punya nama di Malaysia pun agak dalam keadaan janggal, dalam keadaan yang memang kita sebut nama pun tak apa-apa nak dikenali kan. Sebenarnya ni punca daripada kata dorongan daripada guru saya, sebab saya sebenarnya minat kepada perbincangan Hamka yang daripada pangkat kata ijazah sejarah bunda dulu kita banyak menjurus kepada tertarik dengan pendekatan Hamka, bermula dengan kata segi novel lah, tenggelamnya kapal Van der Beek dan sebagainya. Kemudian bila guru saya di sana dia mencadangkan kepada kenapa kita masih lagi perbincangan pada orang-orang individu tokoh-tokoh tertentu, sedangkan ada ruang-ruang lagi pilihan lain yang boleh kita eksplorasikan. Jadi maka dicadangkan beralih kepada perbincangan seorang tokoh iaitu Syed Nursi kan, Bani al-Zaman. Dan menjadi punca jugalah
dan kecenderungan minat kepada pengajar-pengajar pemikiran dia, sehinggalah ke tamat kepada pengajian di USM itu sendiri, di bawah kata PPIK ataupun ilmu kemanusiaan, School of Humanities. Dan antara hasil daripada situ maka adalah kata segi usaha sikit, maka sebagai kita menghargai kepada perbincangan perjuangan falsafah ilmu dari segi konsep Badian Zaman Said Nursi itu sendiri. Dan bila sebut berkaitan dengan konsep berkaitan integrasi, saya tak lebih kepada perbincangan orang-orang falsafah saja, sebab bagi saya tidak memadai. Perbincangan falsafah dalam keadaan bagi saya dia macam terbang lah. Kan? Dalam dunia sebenar, realiti, kita dalam keadaan yang kita jejak, kita membumi. Kan? Kita tak kata satu perkara yang tak penting. Dia perkara yang saling melengkapkan. Kan? Perbincangan falsafah perlu diintegrasikan dalam keadaan kita membumikan perkara tersebut. Jadi perkara tersebut juga saya cenderung kepada bagaimana kita memahami ataupun kita sebut apa? Kita faham konsep kehidupan dengan ilmu itu ataupun pendidikan itu dalam rangka kita perlu melaksanakan. Bukan sekadar kita berbincang dalam keadaan teoretikal, tapi perlu dalam keadaan yang lebih jejak. Kita takut nanti terbang sangat. Sama perbincangan nanti dia market kepada tasawuf dan sebagainya kan. Saya akan cenderung minat saya lebih kepada bukan kepada perbincangan dialog lebih baik daripada kita menghukum. Sebab menghukum dia lebih membawa kepada kesan besar kepada kita ni lebih cepat untuk kita label. Bila kita label dia membawa kepada kesan kepada kita, sebenarnya kita memerangkap diri kita mengurungkan diri kita dalam keadaan yang terbatas dengan dinding-dinding tertentu. Tapi dengan mungkin juga faktor-faktor dari segi keluarga lah sebagai contohnya, kan ibu ayah dalam keadaan yang guru, biasanya keluarga guru dia akan bawa kepada bawa cenderung anak-anak itu ke arah bidang pendidikan, walaupun saya sebenarnya nak cuba lari daripada bidang tersebut sebab kita tahu dan ayah mak kita pun memang dia syorkan jangan ada cita-cita nak pergi pada guru kan. Tapi itulah yang menjadi realitinya bila sampai kepada peringkat semakin kita dah habis kita pengajian, kita pun di alam kerjaya, dia terperangkap balik ke dalam bidang pendidikan itu sendiri. Jadi yang sebut sebagai kata oleh saudara ke Syed Fatty, saya ni cenderung kepada mana saya bukan sekadar mengambil kepada perbincangan falsafah ilmu dan adab saja, tapi saya lebih cuba untuk kita memahami tentang pendidikan itu berasaskan adanya kepentingan dengan iman. Dan itu adalah perkara yang boleh kita menjadikan sebagai kaidah untuk kita memaknakan kehidupan. Dan perkara ini sebenarnya ada perkara yang kita dalam bentuk kepelbagaian, dalam kita menjurus kepada bagaimana perkara itu boleh difahami. Dan berdasarkan latar belakang mungkin pendidikan daripada peringkat sekolah menengah, guru-guru banyak menekankan tentang pendidikan itu bukan sekadar pengetahuan, bukan sekadar maklumat, tetapi perlu kita memaknakan perkara tersebut. Jadi dengan itu maka dia memberi terjemahan baru dalam bentuk pendidikan adalah dengan kita pendidikan adalah berasaskan kepada keimanan, ataupun dengan erti kata kita perlu memaknai kehidupan kita dengan perkara-perkara yang dikaitkan dengan keagamaan itu sendiri. Dan perkara ini dalam perjuangan dalam kita pun dalam aliran yang ada yang banyak kata bawa menjurus ke arah ini adalah sebut sebagai aliran hierarki lah. Tapi tidak bermakna kalau sekadar hierarki saja kita membawa kepada perkara tersebut, memaknakan kehidupan hanya melalui kata sistem hierarki saja. Orang kata yang daripada gerakan-gerakan tertentu saja. Sebab itu saya cenderung kepada kita perlu ada interaktif di antara pendekatan ini dalam kita membentuk satu kata perbincangan yang lebih membawa dia kita sederhana dan realiti pada alam dunia kita, insya-Allah. Terima kasih. Saya tanya soalan pendek je, panjang di syarah. Memang sesuai jadi syarah. Memang bersyarah kan? Betul lah. Ada kuli-kuli gitulah. Okey, maksudnya yang saya faham daripada syarahan yang panjang tadi tu adalah mungkin pendekatan Suhaib ni dia banyak aliran pendidikan dan juga mungkin al-atas sikit dan juga Said Nursi tadi kan. Tapi kalau saya lah kan sekadar nak menyebut je lah kan,
Saya punya berdekatan pada penulisan ni, antara buku-buku awal lah yang saya baca, Diary Annalise Frank, famous lah kan, mungkin semua orang pernah baca kan. Dia bagi saya bukannya kisah tu yang best sangat, tapi the story behind the story itulah. Maksudnya Anna Frank nama panjang dia Annalise kan, Anna Frank lah, dia famous dengan Anna Frank. Dia kata apa, waktu zaman perang dunia kedua tu, dia Yahudi yang kena buru kan, jadi dia menyorok dekat atas rumah dengan family dia. Tapi waktu tu ayah dia bagi dia diary kan, ayah dia Otto bagi dia diary. Lepas tu dia tulis lah kisah dia kan. Dia tulis benda-benda biasa je. Hari ni potong kentang dengan makcik, hari ni bergaduh dengan mak. Benda-benda yang nampaklah budak-budak kan. Tapi macam mana buku tu, walaupun benda-benda macam tu kan, tapi dia sampai ke Malaysia kan, ke kita di Pertam ni kan, daripada jauh ke Amsterdam tu. Jadi saya nampak macam penulisan ni dia tak semestinya perlu ada satu pemikiran besar. Maksudnya semua orang boleh menulis lah kan. Dan Anna Frank tu bagi saya, dia punya story behind that, dia menarik lah. Maksudnya walaupun kita rasa, sebab kita ni kadang-kadang kita tak nampak diri kita dalam sejarah yang lagi panjang lah. Kita mungkin nampak kita hidup kat sini sekarang kan, tapi sebenarnya kita adalah sebahagian daripada sejarah yang lebih besar kan. Mungkin nanti zaman 100 tahun lagi orang nak tahu kan, waktu zaman Malaysia Madani, apa yang berlaku dekat Pertam. Jadi orang cari, ada kaum Kura. Tapi kita waktu kat sekarang ni, kita mungkin rasa macam apa benda ni, program kat kedai kopi ni kan, tak manfaat kan. Tapi kita tak nampak diri kita dalam arus sejarah yang lagi besar. Jadi disebabkan itu saya merasakan dalam penulisan ni, benda yang kita rasa tak penting sekarang ni sebenarnya dia berpotensi menjadi satu benda yang penting di masa hadapan lah. Kadang-kadang kita cerita pasal kampung kita je kan, kampung ni duduk penaga, tangkap ikan laga apa-apa kan, apa tak penting kan. Tapi mungkin lepas ni dekat penaga tu nanti dah ada ni kan, ada spaceshipnya tempat kan. Ada orang nak tahu sebelum ni penaga ni ada apa kan? Ada Syafiq tangkap ikan laga dulu kat sini. Jadi dia akan jadi sebahagian daripada sejarah astronomi. Mungkin lah kan, penaga sebagai sejarah astronomi. Kita mungkin rasa macam tak logik kan, tapi kita tak tahu kan masa depan jadi macam mana kan. Sebab tu saya rasa penulisan ni dia menangkap benda-benda yang kita rasa tak penting sekarang, tapi dia sebenarnya ada signifikan dalam sejarah yang lebih panjang lah. Sebelum saya nak jadi pensyarah, jadi saya kembali kepada buku saya. Saya dah baca lah sebenarnya buku saudara Swipe ni kan. Saya baca 2 kali. Jadi saya memang tahu lah apa yang saudara Swipe tulis ni, jadi tak boleh tipu saya lah. Bila saya baca tu, saya nampak macam saudara Suhaib ni banyak mengkritik pasal pendidikan lah. Jadi saya nak buat provokasi sikit lah. Adakah pemikiran yang dikritik tu adalah pemikiran formal, macam sekolah, apa lagi ya, pendidikan formal, universiti, maksudnya pendidikan formal lah yang saudara Suhaib kata mengurung ilmu tu. Jadi adakah kita semua perlu menjadi influencer seperti yang diwar-warkan? Seperti di depan ni. Bukan. Saya rakyat marahin je. InsyaAllah syarahan 2 minit je jangan lebih. Susah juga lagu tu kan. Okey, baik. Secara ringkas lah, bila sebut kita saudara Syed Fatty dia baca, jadi pertama saya terima kasih lah sebab sudi baca buku yang saya sebut sebagai catatan warung-warung rakyat-rakyat marhin. Jadi pertamanya kita nak faham tentang ke buku ini adalah berkaitan tentang kita berada dalam lapangan yang realiti. Sebab buku ni bukan untuk kepada yang mana membincangkan tentang sekolah-sekolah berprestasi tinggi, bukan daripada orang-orang gerada-gerada universiti, bukan juga untuk berkaitan dengan orang-orang yang dia rasa adalah gaji besar satu kejayaan. Sebab saya melihat kepada perkara ini yang disebut sebagai kritikan sosial ataupun refleksi
kepada realiti masyarakat ini adalah melalui kepada sistem itu sebenarnya bukan institusi. Kadang-kadang bila kita sebut berkaitan dengan contohnya saudara sebut kritikan sistem. Tapi pada saya sistem itu bukan dia adalah terbentuk dengan satu institusi, dengan bangunan, dengan ada sesuatu tertentu, ada SOP dan sebagainya. Tapi sistem itu juga adalah daripada berlatar belakangkan kepada masyarakat, bagaimana masyarakat itu memahami tentang perkara ini. Yang perkara ini saya lebih fokuskan kepada pendidikan. Maksudnya nak mengkritik pemikiran masyarakat lah. Dia lebih kepada bentuk bagaimana satu bahagian kepada kebanyakan daripada masyarakat kita yang memahami pendidikan itu yang macam mana. Ada bentuk yang dikira sebagai bila sebut pendidikan hanya sekolah, bila sebut orang belajar adalah orang universiti. Sedangkan orang yang belajar dia ada satu perkara lain. Bila tujuan kita pergi sekolah untuk apa? Untuk dapatkan ilmu. Tapi adakah itu satu-satunya jalan? Orang pergi masuk universiti, masuk IPT adalah untuk nak dapatkan ilmu. Tapi adakah itu sekadar satu-satunya laluan yang ada? Sebab realitinya ada hari ini bila lapangan saya kata dalam bentuk beberapa pengalaman yang ada, kita melihat tak semua orang berpeluang ke laluan tersebut. Sebagainya sekolah, kita lihat semua sekolah adalah untuk semua. Tapi adakah semuanya dapat peluang ke sekolah? Sebagai contohnya, siapa yang kata mengikuti perkembangan kalau di media sosial ini, Cikgu Syauqi, kan? Dia terkenal dengan seorang guru pedalaman yang dulunya Sarawak, sekarang ni dia berada di Greek, kan? Bila sebut kata di Greek, sampaikan pangkat kata pihak kerajaan sendiri ataupun pihak kata komuniti setempat telah kata membina satu sekolah terapung atas bud. Sebab apa? Memberi peluang kepada anak-anak komuniti orang asli yang terputus daripada proses untuk mendapatkan ilmu. Jadi kita kena salahkan sistem tu adalah KPM ke bukan? Saya nak kata salahkan sistem itu. Masuk dalam rekod ya, jawab baik-baik ya. Baik, tak apa, saya lebih jujur. Saya sebenarnya waktu bila terbit tu, saya sebenarnya juga nak bagi hadiah dekat kata Menteri Pendidikan. Kan? Dia kata daripada apa? Wabi Fadilah jadi kan. Sebab kata dikenali dengan anak kepada tokoh pendidikan juga. Kan? Iaitu daripada kata Ustaz Syed Fadilah. Kan? Jadi berkaitan dengan nak kritik kepada adakah kita perlu salahkan kepada kritik kerajaan sahaja ataupun kritik yang macam mana. Tapi saya lebih membawa kepada kita kritik diri kita. Ada apa yang kita dah buat untuk orang lain atas kapasiti kita. Kita melihat kepada orang-orang pinggiran. Sebagai contohnya orang duduk berada di rumah flat. Kan, kalau siapa ada kawan di rumah flat, kita memahami bagaimana rumah flat ini dalam keadaan dia dibesarkan dalam keadaan yang agak terbatas, dalam keadaan sosial yang macam mana dan sebagainya. Melainkan kalau orang tu tak pernah melalui pengalaman tersebut, dia akan beranggapan bila ni adalah satu komuniti yang melahirkan taik-taik masyarakat. Maksudnya punca-punca berlakunya gejala sosial. Satu, tanggapan yang mudah. Tetapi bila kita melihat pada realiti, dia bukan sekadar seperti macam tu. Jadi bila kita nak sebut kritik, bagi saya, kita bukan bahagian saya adalah untuk kita mengkritik bahagian kerajaan. Atas kapasiti kita boleh berpandangan, boleh mencadangkan, tapi lebih menjurus kita perlu kritik diri kita. Sebenarnya kita ni sembang banyak ke? Dah buat juga sikit. Kan? Begitu juga dengan pengalaman sebelum ini, kita berada di komuniti pinggiran di Sabah. Kan? Di mana komuniti ini adalah terdiri daripada stateless punya orang. Maksudnya orang yang kata tanpa warga negara. Tapi bukan sebab mereka meminta untuk tak mau buat dokumen, tapi disebabkan faktor-faktor sejarah tertentu. Sebagai contohnya suku Bajau dan suku Suluk. Disebabkan kata berlakunya sepadan kenegaraan. Berlakunya mereka ni hidup pada dasarnya pada Kepulauan Sulu. Kan? Ataupun kalau kita sebut sini adalah kata pantai bahagian sempurna Tawau Datu ni. Kan? Dan mereka ini memang secara tak langsungnya dia berkait dengan bahagian selatan Filipin. Kan? Tapi bila adanya kata sejarah itu telah membawa kepada kesan kerakyatan, maka menjadi kesan dia kepada generasi-generasi anak cucu mereka. Mereka bukan tidak memilih untuk nak belajar. Tapi kalau ikut dari segi pengalaman yang ada dan juga data-data yang ada, lebih kepada mereka ini cenderung untuk nak belajar walaupun di sekolah alternatif. Ya, cumanya berpeluang untuk dokumen tu tak ada. Jadi adakah bermakna mereka ni tak berpeluang untuk dapatkan pendidikan ataupun mereka ni tak dapat ataupun tak berhak mendapat ilmu? Ya.
Adakah kita hanya membiarkan mereka begitu saja sebab kan dengan terperangkap dengan posisi-posisi tertentu. Jadi pada saya itu yang kata saya ke lihat. Mungkin saudara berbeza pandangan, wallahu alam lah. Dan lebih pada kerajaan ni kan. Dan bagi saya kerajaan tukang pun tak ada satu penyelesaian yang mutlak. Pendidikan bukan solusi kepada satu keputusan yang mutlak. Hanya kerajaan A buat, itu saja keputusan. Kerajaan B buat lain, itu keputusan lain pula. Tapi dia satu perkara yang tak betul. Alhamdulillah, jawapan yang diplomatik lah. Jadi insyaAllah jadi KPM takkan parameter lah. Kongkura selamat lah. Tak kena tangkap lagi dia ni. Jadi Tapi tak, Presiden tapi tak katalah kata satu kita kritikan sampai pukul berapa? 1. Iqbal dah lapar kan. Setengah jam ni sabar abang. Boleh lagi ya? Okey, setakat ni ada soalan daripada audiens ke? Dah tak setuju lah tu. Sila. Masuk lagi ni. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaflah saya ni agak lambat sikit, kita dah bincang-bincang ni. Saya nak tanya, maksudnya buku ni dia ditulis dalam bentuk yang lebih serius, berat ke, ataupun dia diambil daripada cuplikan-cuplikan kisah-kisah daripada sekolah dan sebagainya? Menarik soalan ni, potential customer jawab. Kalau menarik nanti dibeli tu. Okey, yang utamanya kalau kita dengar macam mana ke buku inilah kan. Buku ini berkisahkan, dia utama bukan berat lah. Dia satu bukan bacaan yang penuh dengan rujukan-rujukan ataupun perbincangan-perbincangan ilmiah. Bukanlah bentuk wacana. Dan sebenarnya ini adalah buku yang pertama saya bukukan bukan dalam bentuk akademik. Kan? Ni. Ya, betul. Sempadan ilmu. Dia bukanlah bentuk yang serius, yang berat. Tetapi dalam bentuk yang bersahaja, santai dan reflektif. Sebab saya lebih fokus kepada kita nak mengajak kepada para pembaca, sama-sama kita bukan sekadar mengkritik kepada satu pihak. Dan tak salah saya kata kita nak kritik kerajaan ke, nak kritik kepada pemakang ke, nak kritik kepada apa-apa. Sebab bezalah manusia hidup dalam keadaan kepelbagaian, adanya berbeza pandangan-pandangan. Jadi kalau semuanya sama, suka nasi lemak, tak ada orang lah makan laksa. Kan? Jadi hidup kita, makanan pun kita boleh berbeza, apatah lagi dengan bentuk perbincangan, pemikiran dan juga cara kita nak faham satu perkara. Jadi bila sebut kita dengan adakah buku ini dalam keadaan yang jenis macam mana, dia lebih kepada bentuk bagaimana buku ini ditampilkan dengan integrasi lah, campuran di antara berdasarkan pengalaman yang sebenar dan juga perbincangan yang ada dalam bentuk yang realiti. Sebagai contohnya perbincangan di antara lapangan guru-guru. Banyak orang salahkan, bila jadi isu orang salahkan guru, orang salahkan cikgu kan. Dan kan adakah guru itu dalam keadaan yang sempurna ataupun maksum? Tapi bukan bermaksud juga guru ini tidak buat salah. Ada juga masalah perbincangan dalam keadaan kita melihat guru ini atas kapasiti manusia juga kan. Jadi maksudnya dalam buku ini juga dia adalah berkisahkan kepada bentuk bagaimana disampaikan dalam bentuk yang kita menyelit pengalaman-pengalaman tu, pengalaman sebenarnya daripada marhin kan, daripada rakyat-rakyat jelata lah, rakyat-rakyat kita yang bukanlah bincang berkaitan tentang kita ni melihat keadaan kesempurnaan. Sebenarnya kita bincangkan dalam keadaan ketidaksempurnaan itu, di sebalik ketidaksempurnaan itu bagaimana kita boleh cuba untuk nak sempurnakan satu perkara yang atas kapasiti kita. Okey, boleh tahu tu? Boleh. Menjawab tak menjawab biar saya tolong jawabkan lah. Sebenarnya saya nak membantu sedikitlah promosi bila saya baca buku ni, antara yang saya rasa yang menarik lah adalah bahagian, contohnya perbandingan pendidikan lah. Kalau kita tengok ramai kadang-kadang orang suka buat perbandingan pendidikan. Malaysia macam ni kan, tengok macam Finland, kita kena buat pendidikan Finland. Lepas tu tengok UK. Jadi macam perbandingan kita dengan pendidikan lain itu. Tapi dalam buku ni saya rasa menarik lah. Bukan promote lah, memang nak promote. Maksudnya terima kasih. Maksudnya perbandingan tu tak boleh kita buat macam tu je. Dia kena tengok juga masyarakat tu, keadaan ekonomi kita adakah sama dengan negara tu nak buat sistem. Sebab dia pendidikan ni bukan kita boleh ubah. Even kalau kita ubah sistem pun,
Dia ada banyak ni, kalau masyarakat tu tak boleh terima sistem tu jadi macam mana? Kalau cikgu tak terima jadi macam mana? Jadi dia ada banyak benda yang kena ubah. Untuk sebelum kita nak buat pembandingan tu, dari segi ekonomi, adakah ada Malaysia ni cukup ke nak buat sekolah semua yang level macam tu untuk semua bahagian-bahagian luar bandar ni? Dan saya sebenarnya tertarik dengan buku ni sebab saya sendiri pernah jadi cikgu lah di sekolah agama Ibrah di Tanjung Putus. Sekejap lah, sekolah sekejap sebelum tukar kerja waktu tu kan. Jadi tengah tak buat apa-apa, kawan kata hang ni macam tak ada kerja, tak functionnya, pergi jadi cikgu je. Jadi cikgu je lah, ganti kan. Tak ada cikgu waktu tu. Dan memang menarik lah mengajar budak-budak ni. Syok lah budak-budak ni suka kita pula kan. Kita pun rasa sayang dengan budak-budak ni kan. Jadi memang waktu tu kadang-kadang rasa macam memang nak jadi cikgu lah, aku ni jiwa cikgu lah. Tak nak masuk bidang-bidang apa, corporate apa ni kan. Tapi lalas, tak macam mana, termasuk aku bidang corporate kan. Tapi memang bidang pendidikan ni menarik lah. Sebab bagi saya dia adalah satu profession yang ada jiwa lah. Kita berinteraksi dengan manusia kan. Berbanding dengan pergi engineering kan, balik tengok mesin ke, tengok kilang, tengok komputer kan. Dia yang tak ada jiwa sangat lah. Itu sedikit promosi daripada saya lah. Pembaca cik. Okey, ada lagi ke soalan? Ni muka serius ni. Banyak Soalan. Jangan tinggi sangat soalan. Ada. Mungkin 2 soalan. Soalan yang pertama, apa kayu ukur yang diambil kira nak mengatakan sesuatu sistem pendidikan tu berjaya? Kalau kita sebut sebagai macam tadi, Finland ke, Jepun ke, Kanada ke. Ini cikgu ke? Tak kan? Dia suang-suang buku itu lah. Apa kayu ukur nak kata sistem tu berjaya ataupun tidak? Benda apa yang diambil kira? Yang tu yang pertama lah. Yang kedua, walaupun saya tahu kat depan saya ni bukanlah menteri, tapi Bakal insyaAllah. Sampai lah. Ada juga tertanya, kenapa kalau ni masuk politik sikit lah, tapi tak cenderung mana-mana. Itu potong lah. Mungkin kurang pembacaan saya. Saya nampak mana-mana bila dekat dengan pilihan raya, apakah punca orang yang bakal menjadi menteri ni dia tak bawa pendidikan ni ke tengah. Dia banyak cerita pasal ekonomi je, ekonomi sara hidup. Aja betul sekitar macam tu ya, macam minyak. Tapi pendidikan dia tak bawa ke mana pun. Sebab tu kita nampak macam sama je siapa-siapa naik, yang tu je. Dan kritikan pun berulang. Contohnya dalam satu buku yang saya baca tu, semua tempat adalah sekolah, semua orang adalah guru. Saya tengok dia macam kopi semua je. Bagi yang orang panelis ke apa, moderator dengan panelis ni, apa sebab orang yang bakal jadi menteri ni dia tak bawa isu pendidikan ni ke tengah? Kita nampak sikit lah ketika mana Dr. Masli Malik dia cuba naik, tapi itulah tak ke mana juga. Terima kasih. Dahsyat soalannya, jadi moderator kena jawab. Saya tidak mampu. Dia rasa moderator lebih banyak pandangan ni, sebab dia buku dia pun kalau kita baca lebih pada kritikan sosial dan masyarakat. Kalau dulu kita ada Hamka dan melalui kertas segi novel-novel ini. Boleh terus menjawab soalan. Terus jawab soalan, pandai dipotong kita kan. Okey, berkaitan dengan kayu ukuran. Jadi suka untuk pertama pada saya melihat kepada kayu ukur itu tidak mutlak. Jadi setiap kita adanya kecenderungan kepada bentuk pemikiran, dan setiap pemikiran dia adanya kayu ukur tersendiri. Jadi perkara ini juga berkait dengan persoalan kedua, sebab pemikiran tidak sama dan menyebabkan kayu ukur kepada bentuk peletakan kejayaan tertentu adalah sama juga. Dan jadi kalau sebagai contohnya kita melihat kepada siapa yang di alam pendidikan, baik daripada kata peringkat rendah, menengah ataupun peringkat IPT, kita berkisahkan kepada realiti-realiti masyarakat. Realiti bagaimana anak-anak kita ni dalam keadaan nak dapatkan ilmu, ruang-ruang dia mereka ni dalam berlatar belakangkan yang kepelbagaian. Tak semudah seperti mana kita macam kita sangkakan. Kita lalui pengalaman hidup kita tak sama dengan pengalaman orang lain. Kan, tambah-tambah bila sekolah rendah banyak saya baca berkaitan tentang bagaimana kemakanan melalui dengan perjuangan untuk nak ke sekolah sendiri. Kan, begitu juga dengan sekolah menengah dalam keadaan konflik, dalam keadaan diri mereka ni dengan harapan ibu ayah. Kan, di IPT sampaikan masuk dalam keadaan keterpaksaan pilihan itu sendiri. Walaupun nak ada pilihan lain, tapi disebabkan
mungkin ada faktor-faktor tertentu yang ada. Tapi bila melihat kepada faktor-faktor, pada saya lebih cenderung kepada bagaimana faktor kayu ukur yang paling penting adalah kita mencari makna pendidikan itu sendiri. Makna pendidikan pada saya, pada kata hemat saya, mungkin berbeza dengan mungkin daripada saudara saya sendiri ya, dan juga semua yang ada. Pada saya, pendidikan itu adalah berkisahkan kepada pembangunan manusia. Bukan berkisahkan kepada hanya sekolah, bukan sekadar hanya universiti, bukan sekadar dia bila pergi mengaji mana-mana dapat gaji besar. Tapi bagaimana kayu ukur dia boleh jadi manusia. Bila sebut berkaitan dengan manusia, kita melihat kepada manusiawi itu sendiri. Jadi kita jangan kata bayangkan manusia ni kita pergi pada kesempurnaan, nanti jadi utopia. Kan? Kita nak kepada satu perkara, tapi sebenarnya teori kita ni taklah kata bawa kepada perkara itu juga. Kan? Tapi kita kena melihat kepada bila sebut kita nak bangunkan manusia, manusia ni ada sifat-sifat manusiawi dia. Dia ada kata kelemahan-kelemahan dia, dia ada kelebihan-kelebihan dia. Dia ada kata perkara yang sebut kata lebih kurang dia sendiri. Bagi sama macam kita jugalah. Dan itu perkara-perkara yang kita boleh lihat, dan bila melihatkan kepada sebab apa faktor berkaitan dengan soalan kedua lah kan daripada saudara sendiri. Sebab apa kita tengok bila kerajaan ini bila tukar apa semua, dia jadi macam tak jadikan agenda utama pendidikan. Jadi berbalik kepada bagaimana dia melihat pendidikan itu dalam neraca kayu ukur sebagai seorang politikus itu sendiri. Kalau dia politikus yang ada jiwa kepada pendidikan, sebagai contohnya saya taklah kata memuji ataupun memihak kepada Dr. Mazli Malik. Tapi dia antara orang politikus yang ada jiwa pendidikan itu sendiri. Dan mungkin usaha-usaha dia dah nampak ke arah yang lebih membumi. Sebagai contohnya isu-isu kecil-kecil je. Kan? Perubahan zaman dia kita kenal dengan kasut hitam. Sampai sekarang sumbangan yang besar kasut hitam. Kan? Walaupun kasut hitam ni pada mula kasut putih, kasut hitam, kasut putih, kasut hitam, pada kampung orang at least dia ada kata perkara yang dia memudahkan masyarakat kebanyakan. Dia tak melihat kepada masyarakat yang tertentu. Tapi bila sebut kebanyakan adalah golongan-golongan pinggiran termasuk dalamnya. Bila sebut pinggiran bermaksud apa? Bukan sekadar dia ni tak ada IC, bukan dia sekadar jauh pendalaman dan sebagainya, tapi termasuk juga pinggiran daripada sudut apa? Sudut bagaimana penerimaan masyarakat itu terhadap kemanusiaan dia. Contohnya, anak-anak itu didiagnos sebagai seorang yang ada lambat pembelajaran ataupun lembam ataupun disleksia. Bagaimana sebagai masyarakat, komuniti masyarakat itu menerima itu adalah satu perkara yang menjadi kelemahan, tapi sebenarnya ada potensi luar biasa daripada golongan ini bila ditempatkan pada tempat yang betul. Bagi contoh pengalaman yang saya cuba untuk sampaikan juga, kadang-kadang bila kita berdepan dengan mak ayah yang cuba untuk nak backup anak, kata anak dia sempurna. Kan? Kita tahu sebenarnya potensi dia besar, tinggi bila ditempatkan dengan contohnya pendidikan khas, laluan pendidikan khas. Tapi tak semua orang boleh terima anak dia boleh masuk kepada pendidikan khas sebab takut dilabel sebagai cacat ataupun orang bermasalah, orang sakit. Ini adalah perkara yang kita bawa dalam perbincangan itu sendiri. Sebab tu kayu ukur besar pada saya, walaupun mungkin berbeza dengan semua, kita melihat kepada makna pendidikan itu sendiri. Dan saya suka untuk kita melihat kepada perkataan. Kan? Sebagai contohnya, kalau satu titik hilang dalam tulisan Jawi, sebagai contohnya babi, ba alif bahaya, hilangnya satu kata, kita nak cerita tentang bayi, tapi kita hilang satu titik dalam ejaan, kita akan memaknakan kepada maksud yang teruk. Daripada bayi, ba alif ya, jadi ba alif bahaya, babi. Satu titik telah membawa kepada perubahan makna, apatah lagi kalau perubahan itu datang pada potong pendidikan. dalam rakaman Tapi tak ada masalah bagi saya. Saya pun terangkan anak-anak didik saya, babi kenapa kamu jadi masalah? Babi haiwan kan? Dan saya tak didik, babi kena sebut khinzir, sopan sikit. Pada saya, babi haiwan lah kan? Babi kan? Itu dia bergelak. Saya tu pun terang lah. Sebenarnya itu kata perkataan yang betul, tapi sebab kata sentimen masyarakat. Begitu dari beberapa perkara lain lah. Jadi wallahualam, walaupun mungkin nampak itu tak Islamik ke apa, ikutlah. Ustaz Zaini setuju ke nak bangkang balik? Macam nak bangkang balik tu? Bagi dia kan. Tak apa, tak ada masalah. Saya lebih suka. Ada soalan lain? Daripada Ipoh jauh takkan tak ada satu soalan? Tak ada. Okey, terima kasih. Soalan saya untuk saudara tak? Ada ruang tak? Dah habis nak dekat masa ni. Nak habis masa.
Dah Saya pula letak pada habis. semua. Kalau saudara letak list, saya pun nak letak list juga. Ada juga backup lah. Boleh. Satu je. Satu lah. Oh. Soalan apa? Hah? Nak tanya soalan dulu? Pada pandangan saudara, saudara ada banyak kritikan sosial. Buku-buku banyak berkaitan dengan saya, ilmu lah, intelektual yang membosankan, kritik dengan falsafah dan sebagainya kan. Apa kayu ukur tentang perjuangan saudara ni telah merayakkan pembaca-pembaca semua? Perjuangan, soalan dia terlalu tinggi ya, saya tak mampu jawab. Okey, saya boleh jawab kan? sampai tak sebenarnya penulisan saudara kepada okey. Menarik saya terpaksa letak ni untuk bersyarah. Jadi soalan dia tadi macam adakah kita dah tulis banyak buku ni kan? Adakah dia sampai ataupun merakyat kan? Jadi sebenarnya saya nak cerita jauh sikit lah ke belakang lah, daripada zaman 19 tadi lah. Zaman cikgu suka gelak cikgu macam faham dah kan saudara Fatih macam mana? Jadi mula-mula saya menulis dulu. Saya ni bermula di zaman blog dulu. Dulu ni famous blog-blog ni. Kalau yang anti kerajaan tu mesti ada blog-blog, blog tukar tube lah apa. Jadi saya mula zaman tu lah. Cuma waktu tu saya tak adalah anti kerajaan sebab dapat scholarship daripada kerajaan kan. Hari kena tarik pula, tak boleh kritik kerajaan lah kan. Kritik juga cuma ni lah, secara soleh lah kata kan. Jadi memang saya mula dengan blog lah. Dan ada satu ketika tu saya tak lama tak update blog lah. Tapi bila tak update tu waktu saya tengah main internet, tiba-tiba ada jumpa satu blog lain. Blog orang yang baca blog saya. Dia tulis lah, dia kata dekat dalam dunia ni ada dua blog yang best. Satunya blog saya Mafati cik. Itu paraphrase lah, sebenarnya lebih kurang macam tu lah kan. Saja ayat nak bagi nampak dramatis sikit. Tapi dia kata ada dua blog yang dia rasa seronok lah dia baca. Satunya blog saya Mafati kan. Dan saya rasa saya Mafati ni dia bukan orang sastera, tapi menulis macam orang sastera. Macam tu lah. Ini bukan saya nak puji diri sendiri, dia yang puji saya. Boleh angkat buku. Jadi pada saya kita memang kadang-kadang kita rasa apa ni aku tulis biasa je kan, tak berguna kan. Tapi sebenarnya ada orang baca kan. Lepas daripada tu saya dapat satu keinsafan lah. Sebenarnya apa yang kita tulis ni dia go beyond our control and imagination lah. Dia akan sampai kepada tempat-tempat yang kadang-kadang kita tak tahu orang ni baca kan. Sebab tu kadang-kadang saya jalan-jalan kat mana-mana, ada kadang ada orang tegur kan, oh ni parti ke apa kan. Kadang-kadang saya macam mana ni nak cakap ni kan. Saya pun layan je lah, walaupun kita nak tanya nama dia segan pula kan, tak kenal pun kan, tapi kita layan lah kan. Layan. Kadang-kadang sampai sudah tak tanya nama. Dan kadang-kadang biasanya orang kata, oh saya minat lah dia tulis ni kan. Maksudnya kita rasa macam menulis ni ada satu perkataan daripada Howard Zinn. Howard Zinn ni antara penulis sejarawan yang saya minat lah. Saya memang buku Howard Zinn ni memang saya baca yang People History tu, 700 musuh tu memang baca sampai habis, memang seronok lah buku dia. Howard Zinn dia kata macam penulis ni dia akan membuatkan kita berjumpa dengan orang yang ada kita tak merasa keseorangan. Contohnya macam kita pernah fikir sesuatu, lepas tu kita baca dia pun fikir macam kita kan. Kita rasa macam bukan aku je seorang yang berfikir macam ni kan. Ada orang lain. Dia buatkan orang connect macam tu lah kan. Walaupun kadang-kadang ada je benda kita tak setuju dengan dia, tapi jadi bagi saya penulisan yang merakyatkan ataupun terkesan kepada pembaca adalah sampai macam tu lah. Maksudnya dia rasa macam ada orang yang ada pemikiran yang sama. Dia sebenarnya lama lagi syarahan saya ni, dalam 2 jam. Jadi itulah sikit jawapan. Terus sikit boleh? Sikit lagi. Sikit. Dan begitu juga bila menulis buku ni. Sebenarnya kalau siapa yang baca macam saudari baca buku nampak apa mana mengarut ada ni tu dia kan. Sebenarnya memang macam tu. Saya ni memang tulis apa yang kita rasa penting, apa yang kita rasa menarik. Jadi itulah yang kita tulis. Boleh jadi benda tu tak menarik bagi orang lain kan, tapi tak apalah kan. Itu buku kita kan, buku bukan dia kan. Awak rasa nak menarik, awak tulis awak. Tapi bagi saya dia akan ada signifikan juga, dan orang akan
baca. Dan lagi satu, kadang-kadang saya main internet ni kadang-kadang terjumpa benda pelik-pelik lah. Kadang-kadang ada orang Indonesia tulis blog pasal ulama' tu, dia tulis nama Syed Ahmad Fatih. Saya cakap ini dah macam pelik ni kan. Bahaya ni kan. Tapi maksudnya kita punya penulisan ni memang ada potensi untuk pergi lebih jauh daripada imajinasi kita lah. Dan sebab tu penulis ni bagi saya dia ada tanggungjawab lah, untuk menulis benda yang baik, benda yang betul, benda yang membangunkan pemikiran masyarakat lah. Walaupun saya kadang-kadang suka buat lawak yang tak berapa lawak. Jadi maksudnya, tapi dalam penulisan insyaAllah lah, saya tak main-main lah. Tulis secara dengan betul lah. Jadi mungkinlah itu sedikit lah. Kita ada masa berapa minit lagi? Sadar tak rasa? Sadar kritik-kritik semua. Macam soalan macam sadar je betul. Betul. Itu memang perasaan saya lah. Saya yang betul, orang ni semua salah. Sebab tu saya tulis. Tapi memang betul lah. Mengkritik dengan membuat ni benda yang berbeza. Saya faham benda tu. Macam Perdana Menteri kata, senang lah, ingat senang nak jadi kerajaan ni. Memang lah, ingat senang lah. Jadi memang susah lah. Tapi kritik tu bagi saya, dia penting juga untuk orang melihat bahawa apa benda lagi yang boleh baiki kan. Kalau tak ada orang kritik, dia akan rasa benda tu dah perfect, tak ada peningkatan. Shock sendiri kan. Dia shock sendiri kan. Walaupun mungkin pengkritik tu pun tak betul pun. Apa benda dia ni, dia pun buat pandai ni kan. Tapi dia akan ada buka ruang untuk melihat penambahbaikan. Itu yang bagi saya penting lah. Dan saya open je kalau orang kritik buku saya kadang-kadang open je. Kadang-kadang saya kalau ada substantif saya jawab lah. Tapi biasanya saya pun tak tahu kan. Okey, sebab dah nak dekat, ada lagi 8 minit lah. Menghormati masa, ada satu isu lah yang saya rasa saya nak tanya lah. Ada banyak lagi ni, saya ada 17 soalan baru tanya 3-4 sebab dia syarah panjang tak sempat nak tanya. Saya menarik dalam buku ni, dia ada sentuh pasal pendidikan masyarakat terpinggir lah. Macam Suhaib ada sebut tadi juga pasal bajau laut kan, orang-orang. Saya tak pernah pergi Sabah lah, tapi saya pernah pergi ke Air Banun. Air Banun ni kawasan orang asli di dekat Gerik tu. On the way nak pergi ke Kelantan kan. Sebelum sampai Jeli tu akan sampai satu, dia akan tulis RPS Air Banun. Masuk kanan tu, dia akan turun ke bawah tu ada kampung orang asli lah, suku Jahai. Dia orang ni sebenarnya tak ada kampung, tapi Jakwa semua duduk juga kat kampung. Tidak duduk merayau apa, susah nak kontrol kan. Tapi kalau KKM datang pun kadang dia pun masuk lah, dia lari, tak mau kena lawatan apa kan. Dan bila saya pergi, adalah beberapa kali pergi bagi bantuan, duduk dengan anak-anak dia kan, belajar bahasa Jahai sikit kan. Seronok saya bahasa Jahai ni kan. Cakap pula dengan budak-budak kan, gelak-gelak kan, seronok kan. Dan bila saya tengok budak-budak tu, dia ada dua perasaan yang timbul lah. Satunya macam, alangkah baiknya kalau dia dapat pendidikan yang aku dapat. Tapi dalam masa yang sama kita fikir kat, tapi dia hidup dah gembira dah, dia seronok dia duduk dengan alam dia kan, main dengan kawan-kawan. Takkan nak jadi macam aku, duduk office, hidup depresi kan. Baik biar dia hidup macam tu kan, tak dapat pelajaran pun, tapi hidup dia memang seronok lah dengan alam apa semua kan. Jadi tak rasa ada paradox dalam tu. Maksudnya kita nak jadikan dia manusia, tapi kita nak tarik dia hang jadi pekerja kilang macam aku. Macam mana Ustaz Suhaib menyelesaikan persoalan falsafah yang kompleks ini? Teruk sangat bunyinya. Okey, berkaitan dengan tu, sebenarnya saya ada berbeza pandangan pada kebanyakan. Saya melihat kepada pendidikan itu tak formal tu adalah salah satu ruang pendidikan juga. Termasuklah perkara-perkara melibatkan kepada homeschooling. Kan? Cumanya ada beberapa perkara yang perlu disokong lah. Sebab pendidikan itu tidak tergantung kepada institusi yang berbentuk pendidikan ada bangunan. Tetapi perlu kepada satu sistem sokongan lain, support system. Itu penting. Sebagai contohnya keluarga. Jangan kata nak homeschooling, tapi lah kadang keluarga kita pun tak rasa tanggungjawab untuk nak bentukkan anak-anak. Yang tu kita cakap serupa tak kenal lah.
Tapi bila kita bentuk perkara itu juga, sebagai contohnya pinggiran-pinggiran ini sebenarnya banyak. Dan saya melihat sebenarnya banyak saya belajar daripada golongan pinggiran yang berada di luar bandar. Dan bila sebut berkaitan dengan Air Banun, saya pun sebenarnya dalam perancangan juga akan turun ke Air Banun untuk berkaitan menyantuni komuniti orang asli di sana. Dan saya tu pun ada juga berhubung dengan Cikgu Syafiq sebab saya tertarik dengan sekolah terapung di bahagian sana berdekatan dengan Air Banun. Sebab apa? Sebab sekolah mereka nak perlu, walaupun dia perlu buang alik, Air Banun ke kawasan dia perlu dalam keadaan lebih kurang sekitar 1 jam naik bot. Jadi dalam keadaan yang begitu pengorbanan lah kita sebut. Tapi bab lain, kita melihat kepada bentuk kita pertanyaan soalan saudara Fatih tadi, adakah kita melihat ni macam mana kan? Maka betul, antara cabaran kita rasa terbeban, kita rasa burden. Sebab apa? Kita nak orang jadi macam kita. Nak orang jadi macam kita macam mana? Kita pergi tempat orang tu kata hidup membesar lakan atas sekolah. Kita nak, pengalaman kita adalah dibesarkan ilmu itu dapat daripada sekolah. Dan kita paksakan mereka ni ikut dalam keadaan ruang yang sedia ada. Lepas habis sekolah nak pergi mana? Mesti kita akan ada satu lagi, kita kayu ukur adalah masuk FPT, masuk universiti. Bila habis universiti, kita nak tak kayu ukur apa? Kita letak kepada bentuk nak gaji. Gaji yang boleh kita selesa. Kalau bahasa mudah, kita nak gaji besar, kita nak hidup selesa, ada rumah, ada kereta dan sebagainya. Tapi ada juga sisi lain kita melihat, bila dah Allah bagi laluan itu sempurna pada hemat pada kacamata kita, sekolah, masuk universiti, masuk IPT, dapat gaji besar, adakah selesai berkaitan dengan laluan proses pendidikan itu sampai kepada kerjaya, menyelesaikan masalah kehidupan dia? Ada juga bahagian lain yang stres dengan laluan dia terima walaupun dia gaji besar. Jadi apa makna kehidupan yang sebenar? Dan sedangkan kita berbalik kepada persoalan, apa makna pendidikan itu? Pendidikan itu adalah memanusiakan perkara yang kita boleh ada pembangunan diri. Kita tak boleh tengok pada diri kita. Contohnya pada saya lebih ukur kepada bentuk bagaimana orang itu adanya peningkatan dalam proses pembelajaran dia. Contohnya kalau kita ukur kawasan bandar dengan luar bandar, ada satu kelas lebih kurang 50 orang, luar bandar pun 50 orang. Daripada bandar, 50 orang ini semuanya dalam keadaan boleh mencapai kejayaan membaca semua sempurna. Dan yang membezakan dia untuk peningkatan adalah bagaimana dia memahami konteks untuk nak menjawab peperiksaan itu sendiri dengan menyelesaikan isu-isu masalah dia berdasarkan pembacaan dia. Daripada yang ada ukuran dia A. Bila A daripada 50 orang subjek itu dia dapat lebih kurang dalam 40 orang dapat A. Ada 10 orang saja yang kata yang tak A. Mungkin dia kata masuk pada sisi kita. Ukuran kita melihat kepada itu adalah satu bentuk peningkatan. Dan seterusnya kita tengok bagaimana 40 orang dia kata boleh menjawab soalan daripada A, dan tahun depan dia masih lagi 40 orang per 50 juga. Ataupun dia tingkatkan sikit 40 kepada bentuk 42 orang. Dan kita melihat balik kepada satu luar bandar, daripada kata 50 orang, daripada tak boleh baca, boleh baca. Daripada 50 orang tu, semua kata ada 10 saja yang boleh baca. Tahun depan meningkat kepada bentuk yang ke 30 orang. Dan tahun berikutnya adalah kepada bentuk 50 orang. Jadi peratus kepada peningkatan itu adalah lebih bermakna dalam pembelajaran ataupun pendidikan berbanding dengan ukuran kita melihat kepada kita punya hanya mengikut kacamata kepada grade yang ada. Jadi ada hint untuk kita mengerti, tak pasti sampai ke tak. Cumanya saya nak melihat kepada itulah. Dan mungkin ke saudara berbeza pandangan, wallahualam. Masa tak mengizinkan saya untuk membantah dengan keras je. Jadi saya setujulah dengan pandangan Ustaz Suhaib tadi. Jadi memang sebenarnya pendidikan ni dia kompleks lah kan. Dia tak boleh diselesaikan oleh satu forum Komkura saja. Jadi dia memerlukan diskusi yang luas lah. Jadi fahamlah benda tu. Jadi nak bagi kesimpulan ke dah habis tak? Ke ada nak bagi lagi? Sebab ni nak menutup dah apa ni? Menutup lah. Nah, bagi kesimpulan tu. Kesimpulan satu kalau minit. kalau tak nak tutup terus. Boleh teruskan. Okey, macam tu tak nak bagi kesimpulan. Nak makan lah. Nak makan dah. Okey, terima kasih diucapkan kepada Ustaz Suhaib lah kerana sudi berforum dengan saya pada pagi ini. Terima kasih juga diucapkan kepada para hadirin yang setia menunggu hingga ke akhirnya. Minta maaf lah kalau saya ada buat lawak yang tak sampai lah.
Saya akan perbaiki lagi lawak-lawak saya di masa hadapan untuk memastikan forum lebih ceria lepas ni. Jadi saya pun tak mahu memanjangkan kalam, takut ada yang gastrik pula nanti sebab makan lambat. Jadi terima kasih sekali lagi diucapkan kepada semua AJK Kongkura, penerbit USM, Kohwah Cafe yang menjadi penaja tempat, dan juga semua rakan-rakan pembaca dan penulis yang sudah hadir pada pagi ini. Moga-moga perkongsian kita pada pagi ini adalah sedikit membuka minda, memberi sedikit inspirasi untuk menulis, memberi sedikit inspirasi untuk membaca kepada sahabat-sahabat semualah. Jadi terima kasih sekali lagi kepada rakan panelis kita. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Okey, baik. Sebelum